Allah tahu kemampuan kamu, kerana Allah yang mengkhususkan rezeki setiap orang. Dalam masjid ni ada beribu tangga gaji. Daripada RM1,000 ada, RM2,000 ada, RM3,000 ada, RM5,000 ada, RM10,000 ada, RM15,000 ada. Allah tahu, kerana kata Allah, aku yang bagi rezeki itu. Gaji kamu 10 bukan sebab sijil kamu tinggi. Gaji kamu 15 bukan sebab kilang kamu besar. Gaji kamu 30 bukan sebab kamu cerdik dan bukan sebab kamu rajin. Aku yang amanahkan duit tu di tangan kamu. Allah yang amanahkan dekat tangan siapa pun. Sebab itulah Nabi Sulaiman yang kekayaan dia daripada barat ke timur. Manusia yang paling kaya dalam alam ni Sulaiman ibn Dawud alaihissalam. Bila Allah bagi kekayaan dan kerajaan dia besar macam tu, dia kata, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua kelebihan daripada Tuhan aku. Allah nak uji aku, apakah aku berterima kasih ataupun aku kufur dan tinggalkan Allah. Allah ingin melihat bagaimana